Hi, good morning guys. Hari ni aku nak pergi menyelam dengan Ajuma. Anyways, aku tak pakai sunscreen tau. Kulit aku penuh dengan parut-parut ni. By the way, the camera is too harsh. Anyways, so kita pakai sunscreen sebab aku nak menyelam by the way. So let's go. Perempuan ni tak bagi signal nak belok. Budak sekolah yang drive, ya Allah. Dengan orang tua ni. Macam mana ni? No, makcik ni yang drive. Dia tak bagi signal, dia main belok je. So, what are we gonna do in the middle of the road? Ya Allah, dengan language barrier-nya. Aku tak tahu ni, aku tengah contact aku punya kereta sewa punya orang. So dia datang. Tapi kereta aku lah teruk. Kereta dia tak teruk, kereta dia calar je. Dan ya, perempuan tua ni tak bagi signal. So pagi tadi aku pergi kelas Hanyo yang menyelam cari abalone tu. Korang boleh tengok dekat aku punya Reels IG. Lepas tu aku on the way balik ni. Petang je lagi nak pergi kafe-kafe. Kau tengok apa jadi? Kereta aku accident. Sebab perempuan ni bawa kereta tak bagi signal. Dia main belok je. Aku benar rengsek ni. Tapi nasib baiklah dia suruh berhenti tepi. Dia tengah call polis dengan insurance company. So aku pun check dengan aku punya car rental tu. Mungkin aku kena bayar. Ni mesti punya aku kena denda bayar dengan aku punya car rental tu. Tapi dia call car insurance, dia kata macam something. Polis dah sampai. Tapi seorang polis tu handsome. Semua dah settle dah. Polis cakap aku tak salah. I win the case. Yang salah dia. So now kita orang bincang. Aku tengah tunggu aku punya car rental agent datang dengan dia punya insurance team. So dia pun call dia punya insurance. So settle macam tu lah. But still aku rasa aku kena bayar. Aku takkan dapat deposit aku or whatever. So yeah. Tapi alhamdulillah lah, everything settle dengan macam tenang. Makcik ni pun chill, tak ada thinking-thinking aku. Aku pun kalau kau chill, aku chill lah. Makcik relax, settle, alhamdulillah. Dia pun macam sedar kesalahan dia. Sebab aku rasa pun dia semak tadi tu. Dia macam nak hantar anak dia pula macam campak bag pula kan. Aku cakap budak, mak kau tengah semak kan. Tiba-tiba pula kau macam campak-campak. Kesian mak kau. Teruk lah anak macam tu. Anyways, aku rasa dia tengah serabut. Jadi aku pun tak nak serabut dengan kepala dia. Sebab dia dah tua, aku rasa dia banyak masalah. I'm very considerate. Ni aku punya insurance company. Ni dia punya. Dia dengan kelompok-kelompok tua dia. Aku budak muda. Aku dengan dia je budak muda. Alhamdulillah semua settle. Untuk beberapa hari ni aku bawa je lah kereta rosak ni. And anggap je lah deposit aku hangus. Walaupun lah 300 duit juga. Kau faham tak? Nah, ramai tanya aku macam mana proses semua cepat ke. Aku tak boleh nak cakap cepat atau tak. Tapi 30 minit, less than 30 minit.
Cepat juga lah. Lepas tu aku tak rasa lama sebab polis sensor. 10월 11일 다들 달력 준비하신 거죠? 아직 달력을 안 보고 계신 건가요? 내일은 Ada cakap, kamu gatal ni Mida. Tu macam masa start tu kan, makcik tu pun macam chill. Aku cakap, ada lah, waiter dah ada Mida. Dah. Terus pergi satu. Dia tak ada macam meroyan-royan, menjerit, melalak. Tak ada. Settle. Cepat enggak ah. Lepas tu aku terasa cepat sebab ada polis handsome tu. So aku tak rasa nak marah sangat sebab dia ada situ. Kau faham tak? And also yang buat aku rasa lega sebab dia always checking on me. Kau faham tak? Dia asyik tanya aku, are you okay? Are you okay? Are you okay? Gitu. Kau faham tak? Dia macam, do you need anything? Gitu. Lepas tu dia seorang je yang faham aku. Orang lain kat situ semua tak faham aku. Korang semua tak faham aku. Dikala semua satu dunia tak faham aku, dia seorang je yang faham aku. Dikala aku memerlukan sesuatu untuk memahamiku, dia di situ. Kau rasa? Kau rasa kalau we are together, we are stronger lah. We are the world. We are the champion. Together we happy ever after. Kau faham tak? Dia kan macam, aku tak tahulah. Tapi walaupun bahasa Inggeris dia aku pun tak faham, tapi dia always dia macam like attentive. Kau faham tak? Dia macam, how to say attentive, is it? Yeah, attentive lah kan. Dia always making sure me I'm okay, giving the whole attention to me. It's like, kau nak apa sebenarnya babi? Kau nak apa? Kau check je lah kereta ni okay ke tak? Jangan usah-usah aku lah. Kau faham tak? Dia macam, tak, kau ni nak settlekan masalah aku ke? Kau nak usah aku ni? Kau nak apa? Choose one. Pick one. Kau faham tak? Dia macam, lepas tu masa dia nak leaving kan, do you need anything? Macam tu kan. Dia cakap, no, I'm okay. If you need anything, let me know. I'm going first. Why the heck you tell me you going? You don't have to. Astaghfirullahaladzim. What the heck am I doing? Do you need anything else? Gitu ke, faham tak? Lepas tu cakap, no, I'm okay. Oh, okay. Lepas tu tanya, constantly asking me, very attentive. Kau faham tak? Dia macam, the attention goes to me. It was like, aku macam, okay, what do you want? Like, do you want to solve my problem or do you want me? Like, am I the problem? But yeah, like choose one, pick one. No, okay. So aku macam, masalah aku macam gone. Allah tu memang adil, kata tak. Dia macam dia hantar masalah dengan penenang jiwa sekali. Terima kasih. Yeah, by the way, jalan tak jam. Yes, quite efficient lah. And also, kat sini tak busy sangat pun. Jalan dia chill-chill, tak ada jam. Tapi masa stop tu adalah jam sikit, tapi tak teruk lah sebab kita orang tu berhenti tepi. Anyways, aku rasa macam Langkawi boleh jadi Jeju, kau faham tak? Aku sumpah rasa sejak Langkawi boleh jadi Jeju tu. Cuma kena in the right hand, in the right developer. Do you agree with me? Aku senang Langkawi lah macam gajah putih, gajah albino. Kononnya macam hari ni aku nak buat lah macam estetik. Aku dah post estetik awal-awal dah tau. Yang datang penyakit bukan estetik. Yang datang estetik. Banyak masalah. Alhamdulillah settle. Dan masalah tu tak adalah heavy mana. Honestly, it's not that deep. Honestly, it's never that serious. All masalah happen to me right now is never that serious. I can just live, you know. Whatever happened, I can just live and move on. Like,
Okay, leave it behind. And what else? Kau faham tak masa aku? Masalah selalu datang ke aku. Tapi aku... I mean, what else I can do? And again, it's never that serious. We all die soon, right? We all gonna die. So, instead of thinking about it, why don't we just move on, right? So aku macam, okay, ada masalah. Whatever. Tak serius mana pun masalah ni. Leave it behind. Enjoy! Gitu aku. Jom. Tadi aku sempat nap dalam 20 minit macam tu. Aku macam tu sebab hari-hari aku bangun pukul 7, 7.30. Sebab aku start aktiviti aku pagi. Lepas tu akan balik tengah hari. Aku akan nap. Aku akan nap 20 minit macam tu. Alhamdulillah, aku rasa aku love travel. It's been 2 weeks already. Aku dekat Korea. Aku dah start travelling. Aku rasa macam I love my life now. Daripada aku rooting in the back, don't know what to do, thinking what other people thinks about me. It's just wasting my time. And also it's not healthy for me. But at least I have something to do. At least I have something better to do. Good for my brain, good for my heart, good for my life. It's good that I find something to focus on. And I slowly discipline my life. Aku bangun pagi. Pagi aku dah ada aktiviti pukul 9. Aku siap. Pukul 8 lebih. Gerak pukul 9 sampai tempat. Esok aku ada memancing pula pukul 9. It's just things keep going on. I have no time to think about things that I cannot control. Sometimes we really need to let go. Things that we cannot control. Macam aku now kena kecam. That's things I cannot control. I never thought that I kena kecam. I never thought benda tu jadi issue. But people think about it, you know. People speculate. People do whatever they want to do. I mean, they can do it, whatever they want to do, right? And we cannot control it. So, it's better that we find something to shift our focus for something better. Yeah. Jangan fikir sangat. I mean, aku stress lah sometimes. Cause why though? Why people keep coming for me? Over small petty shit. But again, it's not them, it's you. You cannot control something that you can't. So, enjoy it. You stay young. You still have energy to do something macam jalan-jalan ke apa semua kan, and require a lot of energy. Just go for it. I'm not thinking about it. Wait, this is the cafe, so cute. Yeah. Let's go inside. Wow. So the tea, some biscuit, and the view. The view is amazing. Nampak abang bangun tidur kan. Aku suka gila kafe macam ni. Tak ada lagu, dengar orang bercakap kan. Now, kita nak pergi another cafe. Jauh sikit daripada sini, 45 minit. So yeah, let's go. So cafe tu cantik. Yang ni aku dah pergi cafe satu. Cafe hopping lah kan. Yeah. Di 45 minit daripada sini. Hai. Nama kafe ni Kafe Yawon. Kalau korang datang Jeju, korang datanglah Yawon. Kafe tadi tu betul-betul kat depan rumah aku, dekat Dodo Port. Dodo Port ni yang macam kau nampak tak, macam lama dekat pantai yang aku ada buat video tu. Kau nampak video semua, betul-betul depan tu. Aku tak tahu apa nama kafe tu. Basalt Cafe. Basalt. So now
Kita masuk cafe Yaun. Yaun. Let's go. Ni cafe ni. The vibe dia macam orang-orang dulu. So cute. So cantik. Tengok outside. Mana? So dia ada pottery. Aku memang suka pottery ni. So balik daripada New York, aku singgah Jeju lagi. Aku beli mangkuk-mangkuk yang dekat Seoul je. So cute. Hello. Aku suka cafe-cafe macam ni. Aku memang vibe aku macam ni lah weh. Memang vibe aku memang suka tempat-tempat macam ni. Haru. Ada fountain. Ni semua volcano stone tau. Macam nak duduk situ. Kalau ramai duduk situ best. Tapi aku seorang je. So macam tak apalah, duduklah sana. Ni dulu rumah orang kaya. Dulu yang dekat Jeju. Yang dibuat daripada volcano stone. I don't know. I just made up shit. Omeji rice cake dengan halabang citrus tea. Kalau kau nak tahu, kat Jeju famous tau citrus. Orang datang sini musim bunga macam tu ataupun musim panas, memang musim citrus. Jeju famous dengan citrus. Dia punya Mandarin tangerine. Kalau Chinese Mandarin. Kalau Melayu orange. Orang putih pun orange. Ya, kat sini famous dengan tu Hanyon dengan abalone. Lepas tu paling famous kat sini adalah babi hutan diorang. Wild boar. Babi tu warna hitam. Kat sini memang famous. Orang Korea kalau datang sini mesti nak makan tu. Aku tak lah. Hello. Sedap. The only thing yang aku boleh beli kat sini. By the way, jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye. We'll be having Korean bingsu. Bila aku nak end YouTube aku ni, by the way, last sebelum see you guys in the next video. Hanagap. So good. Bye.